dekat bahagian syaddah ibu-ibu tekankan sedikit. Okey, syaddah di ungkapan al-isti'adzah. Dekat mana? A'udzu billahi, kalimah lafzul jalalah Allah. Ya. A'udzu billahi dekat shin. Kemudian jangan sebut minasyai, bukan. Minasyaitonir rajim. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi tekan. Syaddah tu makna dia tekan. Jadi bila kita jumpa huruf yang bertanda syaddah, bukan berharakat ya, bertanda syaddah ya, makna kita kena tekan kemudian lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey, dekat bahagian kasrah tu ibu, kalau boleh rendahkan betul-betul rahang bawah. Bila kata rendahkan rahang bawah, anggota bawah yang kita senyum ni, yang kita duk nyok-nyok kunyah ni, nyang-nyang, rendahkan dia, maknanya turunkan rahang bawah tersebut. Contoh kita sebut tadi, alam tara kaifa. Contoh kaifa, jangan tarik bahagian tepi bibir. Alam tara kaifa, jangan sesekali tarik bahagian tepi bibir. Kalau kita kata kita nak fokus dekat makhrajul ya, juga salah, sebab makhrajul ya menceritakan tentang kawasan lidah untuk huruf lam. Ya ke? Ya. Huruf ya. Tapi kita diajar dan juga kita pun sengaja nak mengikut tanpa ilmu. Bahaya. Copy and paste without knowledge. A top dangerous. Sebab kita just copy and paste. Kita kena ada ilmu. Ilmu itulah nur dalam kita punya kehidupan. Ilmu itulah yang buka jalan nampak percaya aja. Believe me. Believe Allah. Amanna billah. Tamam? Ya Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tu bunyi ashabil fil, tak nak bil. Bil. Ba kasrah bunyi dia bi. Dia bukan bunyi bi. Jangan tarik bahagian tepi bibir. Siapa ada cermin? Tak ada cermin, ada handphone. Buka yang bahagian selfie tu, tengok mulut macam mana. Sama tak yang macam saya? Jangan buat, pergi buat juga. Kena tengok. Kena ada cermin kecil. Okey? Baik, sekali lagi. Tak dengar suara pun. Mana tu tudung merah? Masya Allah. Ada. Ya. Baik. Tengok saya. Walaupun tak nampak sangat, tengoklah. Ya. Zoom. Anak anda yang atas apa loteng tu? Loteng lah ya. Zoom. Tak nampak. Oh, situ tak ada. Zoom cepat. Nanti kita semua naik kat loteng tu. Baik, zoom cepat. Okey? Baik, buku tengok dulu. Yang boleh fokus, tengok dekat mulut saya. Okey? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.